Orang kalau mindset masih fikir Proton tu adalah kereta, alah Proton je. Sebenarnya bukannya kereta ni tak update software, korang punya software yang tak update lagi. So kalau nak cucur belakang Golf GTI pun tak ada masalah ha. Janganlah macam mak rempit bawa kereta tak ada pedoman kan. Kita nak bawa kereta ni kena ada skill, guna otak. Assalamualaikum gang. Kembali lagi. Ya, ini dia Conti Killer. Omae wa mou shindeiru. Nani? Tapi siapa sebenarnya yang claim Proton S70 ni Conti Killer? Kalau kita nak bandingkan, sebenarnya Conti Killer dia bukanlah Conti Killer untuk kereta-kereta Conti yang moden, tapi untuk kereta Conti yang lama lah. Macam contoh macam E46 lama, macam Jetta lama, kemudian macam Mercy 200 CGI yang lama. Tapi kalau nak katakan untuk pada kereta-kereta Conti yang baru tu, bukan kot kan. Walaupun atas kertas dia punya horsepower dia memang agak tinggi, antara segmen C ni adalah yang paling power lah. Kalau setakat CV tu senang-senang je buat makan breakfast. Okey, tanpa buang masa, jom kita start. Tapi pada yang baru saja terjumpa channel ni, bantu saya dengan tekan butang like dan subscribe, dan follow saya juga di platform media sosial lain. Okay, untuk first impression saya bawa S70 ni, first saya rasa dia punya acceleration dia, torque dia memang terasa berbeza lah dengan model yang lama tu. Dan kemudian untuk handling dia memang terbaik lah. Sebelum ni engine dia 1.5 turbo 3 silinder, tapi yang engine baru ni 1.5 4 silinder. First kali memang rasa dia punya beza bunyi engine lah. And then dia punya torque dia 290 Nm torque memang terasa. Lagi-lagi kalau guna sport mode tu memang terasa pergi lah. Kita start dengan benda yang paling penting dengan Proton S70 MC1 2026 ni. Menggunakan enjin baru. Yang sebelum ni Proton menggunakan enjin 3 silinder, tetapi untuk model-model baru Proton sekarang semua dah guna 4 silinder. Dia menggunakan enjin 1.5 turbo yang menghasilkan 180 horsepower dan 290 Nm torque. Ya. Untuk horsepower dia atas kertas antara sedan segmen C adalah yang paling power sekali lah. 290 Nm torque tu 0-100 boleh dapat bawah 8 saat, dan masih mengekalkan transmisi 7 speed DCT. Dan apa perubahan yang menariknya tentang enjin 4 silinder ni, dia punya power response dia lebih sedap lah. Untuk yang 3 silinder tu pun dah sedap, apatah lagi 4 silinder ni. Dia punya power tu untuk turbo lag tu dah kurang lah. Dan bila tekan tu dia semut je, linear je pergi dia. Dan bila top speed pun kereta ni memang best lah. Dan itulah sebab dia kata kereta ni boleh menjadi Conti Killer. Tapi sebenarnya bagi saya bukannya Conti Killer kepada performance, dia Conti Killer kepada berbaloi. Yelah, untuk harga kereta bawah daripada RM100,000 Malaysia kan, kalau nak kata kereta-kereta Conti yang lama tu pun bawah daripada 100, kadang RM20,000 RM30,000 boleh dapat kan. Daripada kau ambil kereta-kereta macam tu, baik ambil ni. Dia lagi berbaloi, lagi macam-macam features, lagi canggih, dan laju pun laju. Proton S70 ni menggunakan chassis BMA. Ya, kalau kita nak tengok untuk platform Geely, platform BMA sama juga dengan Proton X50. Walaupun menggunakan suspension McPherson dekat bahagian depan, dan untuk rear menggunakan torsion beam, tapi dia punya tune handling untuk kereta Proton ni dah rasa macam belakang tu menggunakan Martin dah. Itulah kelebihan yang saya suka dengan ride dan handling kereta Proton ni. Dan Proton S70 MC1 ni bukan setakat laju je, tapi dia lagi senyap dan smooth. Sebab apa? Sebab enjin 4 silinder kurang gegaran berbanding 3 silinder. Enjin mounting dan tuning yang baru yang membuatkan vibration kurang masuk ke dalam kabin. Dan juga gearbox DCT 7 speed yang di-refine membuatkan kurang jerk masa low speed, dan insulation improve membuatkan bunyi jalan dan tayar lebih terkawal. Dan kemudian untuk bahagian eksterior dia ada juga perubahan yang lebih ke arah sporty. Kalau sebelum ni kita tengok Proton S70 kan macam kereta bapak-bapak kan. Tapi sekarang untuk model baru ni dengan body kit, kemudian dengan rim yang baru, nampaklah kereta ni lebih ke arah sporty. So kalau untuk Gen Z pakai kereta ni tak adalah nampak macam atuk-atuk atau pakcik-pakcik kan. Dia nampaklah kereta ni sporty, modern. Cantik lah kereta ni, lagi-lagi dengan colour ni. Saya suka colour ni. Memang nampak menyelah lah. Kalau saya kan, zaman-zaman saya main kereta dulu, kalau saya beli kereta ni, apa saya buat? Okay, first kali saya tukar tayar dulu lah. Saya tukar tayar UHP, kemudian tukar brake disc, dan nak lagi sedap tukar kepada suspension F-Tune ke Foster kan. Dan memang sedap lah kereta ni. Untuk enjin tu tak perlu buat apa pun. Dia mungkin lah kena tune sikit ke apa kan. Tapi kalau dah buat semua benda tu, handling sedap. Sebenarnya untuk power kereta tu kan, kalau handling korang sedap, confirm
power korang akan balance. So kalau nak cucur belakang Golf GTI pun tak ada masalah lah. Tapi dia pandai lah, jangan lah macam mak rempit bawa kereta tak ada pedoman kan. Kita nak bawa kereta ni kena ada skill, guna otak. Saya menggunakan sport mode, kemudian saya nak lagi sedap lah, saya guna manual mode. So kalau guna manual mode dengan corner dekat Sepang ni memang terasa feel lah, ada feel. Dan apa lagi perubahan yang menarik tentang Proton S70 MC1 ni, dia dah ada wireless Android Auto dan juga Apple CarPlay akhirnya. So dah tak perlulah nak cocok-cocok kabel kan. So senang lah. Hai Proton, open sunroof. Good morning. Got it. Okay. It's opening. Dan ni yang lain semua sama lah. Dari segi dia punya power respon, kemudian dengan chassis BMA, dengan handling yang lebih sedap, kemudian dengan tune ride and handling daripada Proton yang lebih mantap. Bagi saya untuk Proton S70 MC1 ni memang sangat berbaloi lah. Lagi-lagi pula dengan harga dia lagi murah daripada model yang sebelum ni. Dia dah turun harga dah. Saya rasa berbaloi sangat untuk kereta sedan segmen C dengan harga bawah daripada RM100,000 Malaysia dan monthly pun bawah daripada RM1,000. Berbaloi tu yang kita katakan dia adalah konti killer. Dia bukannya konti killer kepada performance. Kalau nak kata performance adalah korang boleh faham sendiri lah kereta-kereta konti kan. Dia lagi selesa, comfort, kemudian lagi power kan. Tapi sebenarnya konti killer tu lebih kepada ke arah dia berbaloi. So kalau kita nak tengok, yelah pada korang beli kereta-kereta konti yang lama-lama, beli Jetta ke, beli E46 ke, E90 lama-lama kan, baik korang ambil Proton S70 ni. Daripada korang, yelah untuk beli kereta-kereta konti tu lebih kepada best je sebenarnya. Tapi kalau untuk comfort ke performance, Proton S70 ni lebih sedap. Boleh je sebenarnya kan nak panggil konti gila yang korang terasa sangat, kenapa? Kan? Dia bukannya konti gila kepada kereta-kereta konti yang mahal. Kereta-kereta konti yang bawah pada RM100,000 lah. Daripada beli 46 E90, beli Jetta yang harga murah tu, baik ambil S70. Nak malu apa Proton? Orang kalau mindset masih fikir Proton tu adalah kereta alah Proton je. Sebenarnya bukannya kereta ni tak update software, korang punya software yang tak update lagi. Dah tahun 2026 dah. Okey lah. Itu saja perkongsian saya untuk video kali ini. Diharap bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan follow saya juga di platform media sosial lain. Jumpa lagi. Saya Joe Bashir, Info Otomotif Malaysia. Assalamualaikum. Ciao. Industri otomotif